Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara untuk buat senaman sciatica dalam keadaan baring. Okay. Dalam keadaan baring, kaki ni kita silangkan, kemudian kita tarik semampu yang boleh. Okay, buat dalam kiraan 10, kemudian release. Buat 10 kali. Okay, kemudian kita tukarkan dengan kaki sebelah pula. Tarik rapat ke dada, semampu yang boleh dalam kiraan 10, kemudian release. Buat 10 kali. Okey. Kalau kita tak sempat nak buat baring, kita nak buat keadaan duduk pun boleh. Keadaan duduk macam ni. Kita silangkan kaki. Okey, pegang kaki macam ni. Kemudian kita turun. Perlahan-lahan semampu yang boleh. Okey, buat dalam kiraan 10, kemudian release. Sama juga dengan kaki sebelah. Okey, pegang. Turun perlahan-lahan. Kemudian buat dalam kiraan 10 dan release. Okey, ini untuk duduk. Kalau dalam keadaan berdiri pun boleh dalam keadaan berdiri. Macam ni. Okey, keadaan berdiri pun boleh buat macam ni. Okey, kita pegang kaki ni, kemudian turun perlahan-lahan. Buat dalam kiraan 10, kemudian release. Kalau tak hilang juga, lagi advance punya, kita boleh tarik kaki ni ke belakang. Okey. Tekan, kemudian turun perlahan-lahan dalam kiraan 10, kemudian release. Kita akan rasa bila kita stretch tu, kita akan rasa kita punya glutes ni tertarik. Dia akan renggangkan. Okey? Itulah senaman untuk sciatica. Terima kasih.